ada caranya untuk mengatasi risiko pasaran. Walau bagaimanapun, walau kita terangkan tentang risiko, okay, there is a downside on investment, tetapi ada caranya untuk mengatasi risiko pasaran. Diversification ke pelbagai. Maknanya kita harus memilih syarikat yang mempunyai fundamental yang tinggi. Mungkin kita boleh melabur dalam syarikat-syarikat blue chips sebagai contoh yang mempunyai prestasi perniagaan yang mantap dan ada track record yang baik. Ataupun kita invest long term, instead of we invest short term, we invest in long term, and then kita cari saham-saham atau syarikat-syarikat yang boleh memberi dividen and consistently bagi dividen. So itu adalah itu is some of the way how kita nak mengurangkan risiko pelaburan. Kalau kita boleh menerima hakikat bahawa there is market risk, then we are a true investor. Kita betul-betul adalah sebagai pelabur-pelabur yang sebenarnya. Sebab kita berani, kita tahu, kita faham there's a risk, and at the same time kita faham we will benefit from the market run up. That's very important. Jadi Lalu Malaysia's leading AI investment tool will be found for free now at Google and Apple Play Store.